Okay, let me explain. Just for your information, kalau you tak tahu, you go azizanosman.com, you baca profile saya. Saya adalah one of the top marketer in the world. Saya bercakap dekat London, saya bercakap dekat State. Saya mengajar tentang marketing. Saya ada formula marketing saya sendiri namanya POWER. P-O-W-E-R. Siapa yang student advance saya, dia tahu P-O-W-E-R. P-O-W-E-R ni adalah prinsip. Kita nak tahu bisnes ni boleh pergi jauh ke tak boleh pergi jauh. Kita guna P-O-W-E-R ni, kita boleh test. Okay, kita P yang pertama. Pagi ni takkan mampu saya habiskan semua. Kita akan cuba bagi you faham the overview. Boleh-boleh? P. P-O-W-E-R adalah P yang pertama. P ni ada banyak, ada lebih kurang 12 P. Okay, kita cerita P yang pertama dulu. Bisnes wujud, tulis benda nombor satu kita nak tahu. Tak kisah dah baru berniaga ke, nak berniaga ke, dah lama berniaga ke. Kita kena tahu nombor satu. P, iaitu problem. Apa problem yang wujud? Sebab bisnes wujud sebab ada problem. Bahasa Melayu dia, masalah. Apa masalah yang ada akan menjadikan peluang. Problem atau masalah bersamaan dengan peluang. Saya bagi contoh. AirAsia wujud pada tahun 2000. Tony Fernandez ambil alih, beli syarikat tu dengan hutang 20 juta. Gila tu, dia pergi beli problem. Tapi hari ini nilai AirAsia setahun lebih kurang 7 bilion. Apa problem yang ada? Yang AirAsia selesaikan. Apa dia? Bagus. Itu bukan masalah. Saya cerita problem. Belajar berfikir based on problem. Apa problem dia? Problem dia ialah orang tak mampu atau tak ramai orang tak mampu nak fly dengan flight yang harga dia lebih tinggi, betul? So problem dia ialah kemampuan. Jadi dia nampak problem ni, dia cari solution, penyelesaian, P yang kedua. Dia cari penyelesaian. Macam mana dia boleh selesaikan masalah tu? So bila dia jumpa formula ataupun sistem, cuba ulang, sistem untuk selesaikan masalah tersebut, dia akan buat duit yang banyak. So, nampak masalah, orang nak fly tak mampu pada harga yang tinggi. So dia sediakan penyelesaian AirAsia, ramai orang dia dapat bantu. Saya ulang, bantu. Wujudnya AirAsia adalah membantu orang ramai. Betul ke betul? Kalau dia tak buat apa yang dia buat, dia tak dapat bantu orang. Tapi sebab wujudnya AirAsia, alhamdulillah, dapat bantu ramai orang untuk terbang. Berapa orang setuju angkat tangan CI?